Rumah mertua saya ni tak ada wifi, tapi kita orang nak pasang CCTV. Nasib baik ada CCTV yang boleh masuk SIM card ni. Kami selalu balik rumah sendiri, jadi nak tahu juga keadaan kat sini bila kami tak ada. Nasib baik nak set up kamera ni pun senang. Masukkan je SIM card dan micro SD card kat sini. Lepas tu on settle. Ini saya tunjuk live view dari app. Malam pun jelas je sebab ada night vision, warna penuh dan juga spotlight tu auto. Kamera ni boleh pusing 360 darjah. Kalau dari phone je, senang nak pantau seluruh kawasan. Dan dia punya AI ni boleh bezakan pergerakan manusia, kenderaan dan haiwan. Bila ada gerakan, dia terus boleh bagi notification. So kalau ada pergerakan waktu tertentu, spotlight akan menyala. Boleh juga aktifkan alarm. Kira langkah berjaga-jaga yang bijak lah kan. So semua ni boleh dikontrol dalam satu app. Senang nak tengok live ke, nak ubah setting ke, nak tengok recording ke. Sangat mudah. Syukur boleh pasang CCTV ni dekat rumah mertua walaupun tak ada wifi. Kalau korang pun ada isu yang sama and nak pasang CCTV, boleh dapatkan CCTV yang boleh masuk SIM card ni.